Johor FM Permata Selatan. Taufik, kita ada pemanggil ni Taufik. Daripada tadi dia hubungi kita. Oh, siaran tak clear lah dekat sini. Hello. Ni saya Lia. Lia, okey Lia. Okey Lia, kenapa Lia? Ni saya nak memandu sambil nak dengar Johor FM. Tapi yang cakap dia ni macam mana ni? Ini berkenaan dengan siaran kita yang tak berapa jelas gangguan, tarif gangguan khususnya melibatkan beberapa frekuensi. Jadi kepada anda semua yang sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan yang menggunakan frekuensi 105.3 bermula pada 10 April sehingga 9 Mei ni akan berlakulah gangguan siaran bagi bertujuan untuk menaik taraf semua sebenarnya. Ya, ini gangguan siaran ni untuk liputan di stesen pemancar TM Gunung Leda. Jadi kalau kita nak dengar menerusi RTM Klik tak ada masalah kan? Itu okey. Cuma di frekuensi saja ada problem sikit. Jadi anda boleh menggunakan aplikasi RTM Klik. Jadi jangan ada alasan untuk tidak mendengarkan Johor FM. Johor FM pilihan nombor 1 bangsa Johor.